Tahukah anda, KLCC yang menjulang tinggi di tengah Kuala Lumpur pernah menjadi menara berkembar tertinggi di dunia? Idea untuk membina menara ini bermula pada awal 1990 sebagai simbol kemajuan dan wawasan negara menuju masa depan moden. Reka bentuk menara ini diilhamkan oleh motif seni Islam dan direka oleh arkitek terkenal dari Argentina, Cesar Pelli. Tapak pembinaan KLCC dulunya adalah padang lumba kuda, dan jurutera terpaksa menggali lebih 100 meter ke dalam tanah kerana struktur batu kapur. Menara kiri dibina oleh syarikat Jepun Hazama, manakala menara kanan oleh syarikat Korea Selatan iaitu Samsung masing-masing berlumba menyiapkannya terlebih dahulu. Dengan lebih 88 tingkat dan rangka besi serta konkrit bertertulang. Pembinaan siap sepenuhnya dalam masa hanya 6 tahun, satu pencapaian luar biasa. Salah satu ciri paling unik ialah jambatan langit di tingkat 41 dan 42 bukan hanya penghubung, tapi juga keselamatan sekiranya berlaku kecemasan. Pada tahun 1998, KLCC diiktiraf sebagai menara berkembar tertinggi di dunia dan menjadi lambang kejayaan Malaysia di mata dunia. Hari ini, KLCC bukan sahaja pusat pelancongan, tetapi juga pusat beli belah, pejabat, dan taman yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Dari tapak lumba kuda ke menara tertinggi dunia, KLCC membuktikan bahawa mimpi besar mampu dibina dengan semangat dan usaha luar biasa.